Makan kegemaran. Makanan kegemaran? Ha. Banyak. Macam makanan ringan lah. Abang lu suka makan apa kalau kat rumah? Ketiau Saya nak- goreng. Lagi? Goreng. Lagi? Biskut cecah. Itu dia saya nak goreng tu. Ah. Biskut cecah. Tapi saya pelik tau Abang Long. Kat rumah, Kak Long. Tak, bukan. Adik. Tak, bukan. Kak, Adik. sabar. Adik nak cakap apa? Tak cakap apa-apa. Nak cakap. Kak Ayah, aduh. Aku risaulah budak ni. Boleh standby medik kan? Saya dah 10 kali ni kena tepuk. Tak bukan. Bahaya budak ni. Astagfirullahaladzim. Tak, Abang Long, saya nak share je. Apa dia? Kak Long pun suka makan biskut tu. Oh, So bila saya betul tengok lah. first time yang Abang Long dengan Kak Long live kat Risau, kan terkantoi dengan Abang Long tu. Saya macam, ini persamaan. Adakah ini takut nak cakap habis ayat. Aneh-aneh dek. Okey, jangan aneh. Okey. Sorry Abang Long. Minta maaf Abang Long kalau saya terkasar.